Medipin ni bukan moisturizer. Ini treatment cream. Kenapa boleh orang ataupun awak tanya ni moisturizer? Sebab dah berlegar-legar dekat social media orang kata yang ni pakai as moisturizer. Itu maksud dia bukan yang ni moisturizer. Dia kata pakai as moisturizer. Kadang orang salah tafsir perkataan tu. Dia kata pakai sebagai moisturizer. Sebagai tu maksud cara pakai tu apply macam moisturizer. Bukan pakai ni jadikan dia moisturizer. Betul juga perkataan jadikan dia tu. Tapi maksud jadikan dia tu, kita anggap dia moisturizer. Bukan moisturizer. Tapi yang ni, dia bagi sebahagian kelembapan pada kulit. Moisturizer yang Cik Syah maksudkan adalah moisturizer yang dia cukup. Tiga syarat moisturizer. Iaitu dia ada occlusive, emollient, humectant. Kalau awak maksudkan moisturizer macam tu, ni bukan. Tapi kalau awak faham dari segi konsep, dia sebagai moisturizer, dia boleh restore kelembapan pada kulit tak? Yes, dia boleh. Kalau awak faham moisturizer tu, awak cakap tadi, maksud awak dari kategori dia bercakap as moisturizer tu, apply moisturizer, jawapan dia apply sebagai moisturizer tu kategori lain. Tapi ya, dia boleh di apply as moisturizer. Cuma jangan salah faham je konsep tu.